Isteri suka lebihkan ibu dan adik-beradik berbanding suami. Bila tegur jadi balah. Guana cara nak nasihat isteri saya, Ustaz. Bini dia ni lebihkan adik-beradik. Apa-apa adik-beradik nombor satu. Jadi suami pun tegur lah. Bila tegur balah. Faham? Jawabnya, isteri begini bukan isteri mu seorang. Ramai lagu ni. Dia jenis tak boleh tegur. Tegur balah. Dia salah, kita kata salah tak boleh. Kena kata kita salah. Baru molek. Jadi kena sabar. Kena terima dah. Faham? Itu kekurangan isteri kamu. Bila kekurangan menyebabkan kamu jadi sukar dalam kehidupan. Kesukaran yang kamu tempuhi itu pahala daripada sisi Allah. Okey? Banyak kan orang bila bini jenis lebong, bini jenis berakhir maki ke suami, sabar. Faham? Sabar. Jangan duk ambil tindakan nak cerai, nak katok, nak apa dah. Kerana apa? Dia orang kurang akal. Nabi kata, bukan gila babi, bukan. Kurang akal tu maknanya dia banyak bakar nafsu. Faham? Jadi kita kena banyak maafkan dia. Okey? Dia tahu dah perangai. Dia memang lebih ke adik-beradik dia. Kalau kita ambil pot juga jadi balah. Jadi balah lah. Halal lah. Okey? Kita terima lah nak buat ni. Ada kekurangan aku. Mungkin Allah nak kafarahkan kesalahan aku di masa lalu. Sebab apa? Tak ada tegur balah. Tak payah tegur. Kenapa? Tak payah tegur. Doa lah. Biar lembut hati. Kau berat.